Hello guys, selamat petang guys. Bertemu kembali kita dengan Anak Mandi Channel. Kita punya YouTube. Sekejap lagi kita nak tengok anak kita beli kedai tu, dia beli apa. Okay, jom kita masuk dalam. Mereka dah masuk dah. Saya cuma masih kat kereta lagi, baru nak gerak. Okay, jom kita gerak sana. Hai Nini, kau beli apa? Nak beli baju sekolah. Kasut kau nak tukar ke? Tahu tak yang mami? Ha? Apa pandai ke main tu? Main apa? Gitar. Oh, tu main gitar. Apa pandai ke? Apa pandai ke main? Kau lah main gitar. Main pandai. Kau nak beli apa nak? Tu kita pergi mana? Baliklah. Baju kau dah ke? Kita pergi ni, kita pergi mana? Kata nak makan durian. Ha? Kita nak makan durian. Oh, tengok Nini buat apa. Kau tengok nak beli pencil case ke? Kalau nak belanja aku nak. Carilah dulu. Aku makan. Oh, beli baju sekolah. Kau pakai baju tu ke nak? Ha? Ya, aku main dekat tanah pakai baju. Baju yang macam budak tadika tu lah pakai. Belilah. Kasut kau tapi tukar kan ada dah. Ih, Tak nak? dah boleh. Apa? Ini Oli cari baju ke? Nini? 26. Nini nak ke? Buat. Bukan bising. Pelik lah. Kau besar lagi. Kedai ini. Baju kau dah ni. Dah. Tengok loh. Ha? Dah cuba dah tadi. Dah tunjuk kat mak ke? Dah. Nak beli baju sekolah. Dah. Oli, baju dah. Oli, Tadi biar. baju kau ada ke tak? Adik je. Kenapa kena pergi tengok? Ha? Tengoklah dulu. Biarlah. Oh, ambillah pencil case. Kau nak pencil case? Kasut kau beli ke? Tahu tak? Oh, tengok. Mami kat luar tengok baju kat luar. Ada ke? Jom, kalau tidak. Kasut ni. Kasut berapa ni? Cuba cek kasut macam ni ke kau punya? Pergi tengok. Mami dah. Berapa? Oh, mahal. Mahalnya kasut. Ada yang 35. Dia tengah luar. Tengok luar tu. Oh, sukat baju dia. Boleh warna apa tu? Warna ungu. Biar ya. Mak suka bontot dia. Ni kita beli baju awal untuk anak. Kita beli baju sini untuk anak. Sekejap lagi kita masuk balik sebab anak pun masih dalam tu. Jom kita gerak. Sini beg ada. Nana. Dia kat situ. Nah, kau beli tak? Tengok beg. Nanti ambil baju ni skirt dia. Tunggu Nini tak? Ini dah ke? Skirt dah beli ke belum? Belum. Kalau Nini muat-muat dia. Kau nak beg macam mana? Ambil lah. Tapi Nini yang bau tak. Mana ni? Yang mana cuba. Kau nak beg warna apa dah? Nah, ni cantik. Beg tu pilih dulu. Pada Mana kau nak beg? Tu berapa? Aku nak beli ni, beli ni, beli ni, beli ni. Tu cantik tu. Ni. Mak nak suruh kau ambil beg. Mak nak? jom teman. Saya sunscreen DC. Mana Nini? Abang Nini. tu. Abang. Nini mana? Tengok. Oli nak tukar lagi baju beg baju dia.
Mana Nini? Nini? Nini, panggil dia. Tengok beg. Ni kok. Nah, tengok beg kau dulu. Oh. Sini, salah. Sebelah beg. Tu mak cakap warna ni. Tu. Warna apa nak? RM20 mak cakap. Kau nak beg macam mana? Ha? Tu berapa? Tengok harga dia. RM50 satu. Keras. Ya. Keras. Okey. Berapa? 20. Jom. Ada ke? Macam tu ke? Kau tak kecil ke tu? Ha? Ada pink. Tu cantik. Ni dah RM20 teh. Tak kecil ke? Cukup ke? Baik ke? Apa kalau cakap apa? Nanti baju tak muat. Hitam ke? Ni berapa? Tengok harga. Berapa? 20. Nak warna hitam tu. Ada pencil case lah. Aku tak ekonomi. Nak tukar? Boleh lah. Nini cari tu. Tu Nini. Mana ni? Ni ada pencil case lah. Tapi bukan. Kalau ni aku untuk color. Untuk color. Okey lah. Biar dia ini sini ni. Apa ni? Ya. Tak, itu 30 dia. Kasut kau beli ke? Ada lah kasut sana kan? Depan tu. 3 lebih. Depan ni. Mak dah dapat beg. Baju berapa baju tu? Baju berapa satu? Satu. Skirt dah? 25. Skirt. Nak sama. Tu. Nana tinggi lagi. Dah ambil dua. 28, Nana 30. Dah, ngam. Dia dah cuba dah. Tinggi, Nana tinggi. Kasut. Dah? Tak, nanti kau badan besar nanti tahun depan besar nanti. Tak muat nanti. Dia untuk apa? Dia punya campur dia lah. Tak. Muat ke? Muat kan betul muat. Kan ini. Muat. Muat. Pinggang tu tadi pinggang muat. Tengok saiz nombor kau berapa nanti. Jangan ambil. Ini 28. Muat betul. Pinggang. Betul. Apa dia muat? Lepas ni jangan minta atau depan jangan minta dah. Kita dah beli awak. Pencil case biar dulu lah kok. Ambil yang besar ni dulu. Ada lah. Yang tu. Ini nak pakai color dah juga. Untuk color. Sekres kat rumah kan ada lagi. Okey guys, kita beli baju anak awal sebab untuk tahun depan tu tak payahlah kalau nak beli baju, beg. Biasalah kalau awal tahun orang ramai beli. Kadang-kadang kasut tak ada saiz mana yang dia nak. Alah semua yang jadi kecil, yang lebih besar. Lepas tunggu dengan baju oli sekali kita beli. Kan kau nak beli beg, banyak sangat beg. Duit yang tak ada nak simpan situ banyak. Nah, kau nak test kasut ke? Depan tu ada. Kasut apa? Tu kasut tu. Ada depan tu, jom. Kasut apa? Jom, ni. Abang kasut apa? Ada kat depan tu. Tu. Yang ni yang kasut. Ni.
Nak macam tu ke? Ha? 35 muat lah tu. Mana? Ini dalam tu. Dalam ni ada tu je. Nah, cuba kau masuk kaki kau. Cuba. 30 lebih juga. Berapa tu? Longgar. Longgar. Oh, okey, kita ambil yang 30 lebih. Biarlah dia cari kasut dia dulu. Muat ke baju kau boleh? Dah. Cuba. Berapa tu? Macam tu ke? Kau nak? Tengok ni cuba dia punya. Muat tak? Ketat. Ketat pula. Yang tu berapa nombor? Kecil. Berapa? Sekejap Tu berapa saiz? 32. 32. Ni, masuk dalam. Dah? Ambil 34 kok. Ni cuba ni. Oh, 32 ni, 34. Nana, tak pilih dia sendiri lah, Nana. Tengok ni dah pilih sendiri dah. Saiz berapa tadi, Mek? Tu 34. Susu. Kau, Nana? Kaki kau? Nana besar lagi. Dia 36, Nana. Ambil 36. Muat. Longgar sikit. Nana? Nana. Longgar sikit ke longgar banyak? Sini. Cuba tengok. Cuba kau. Mak tengok. Sini. 33 tu. Tengok mak tu. Ni longgar sikit aja kau. Berdiri kau ya. Tak. Rasa okey tak? Oh, longgar. Ambil 3. Okey, tak ada. Ambil 33 tu. 36. Ambil 33. Pak. 36. 32 tak boleh pula. Ambil 36 tu nah. Cuba lo 36 tu. Ni. Boleh beli kasut ke tak? Mana yang besar? Carilah kalau tak tak. Ni sebelah sini. Sebelah situ dia cari, Mek. Yang tu, yang aku pegang tu tadi. Ambil yang tengah tu mah. Bukan. Jangan macam tu. Macam ni. Di tengah ni. Tu tahan kok. Ambil 34. Saiz nombor apa tu? 35. 35. Cuba, Mek. Tu kena cuba kata. Ambil 34. Tengok berapa nombor dia dalam. Oh, ini duduk. Muat ke tak longgar? Longgar sikit. Okey lah. Okey kan? Boleh? Boleh ke? Tengok Nana, dia tak pilih lagi Nana. Betul. Betul. Mana dulu ni, Mek? Ambil, tengok dulu. 13. 13. Nana? Kau pilih? Cuba lah. Cuba 13 ni. Dia besar sikit kaki dia. Hitamnya dengan selipar kau. Pakai main. Tak muat? Tak muat? Tak. Tak apalah, ambil yang tu lah mak. Kalau tu. Tak yang sama dengan ini ke? Ambil yang kat mak tu. Besar ni. Tak apa dia Susah nak cari kasut dia ni. Tengok beli ni, takut salah malah. Biarlah dia mahal. Dia mahal sikit lah sebab aku sayang dia. Ngai. Aduh. Boleh ke? Aku dia.
Tak apalah seorang tu. Nana tak nak macam Nini punya ke? Tak nak? Biarlah. Dah cukup. Baju dah cukup boleh? Baju dah? Skirt tak ada. Skirt? Tak ada? Ni dah. Kalau dah, counter lah. Dah, barang-barang tu pencil case. Payah kau pencil case tu murah je tu. Bukan nanti pergi sana. Beli sana? Jom lah. Nah, tak ada lagi? Tak payah gula-gula dulu. Kita beli baju je. Mana? RM1? Kalau RM1 ambil. Dah? Ha? Bagi ni satu. Dah, jom. Skirt je Oli tak ada? Tak ada. Tak ada kan tak? Tak tanya ke? Ha? Ya, kita dah beli dah. Jom, kita pergi counter. Para ulama telah sepakat akan wajibnya mendapat anak isteri dan keluarga tiga janda. Tak nak aku slim. Okay, kita tunggu dia bayar. Alis, skirt tak ada ke? Memang dah. Skirt sekolah menengah tak ada? Tak apalah. Tak ada. Kau nak beli apa? Tengok Nana. Kita bertengah bayar. Ha? Macam biasa tu. Macam biasa. 09. Dah? Dah. Berapa harga? Kau tak tengok pun. 100 tak tahu. Mahalnya. Okay, dah jom. Okay, terima kasih dek. Okay, ni. Kau dah beli barang. Ini kita kat sini beli barang. Beli barang sekolah. Ini dah sampai dah. Kita buka pintu dulu. Orang punya lah tu. Tengok Nana beli apa tu? Nana dah sampai. Beli penana lah. Mana mak? Dah? Letak belakang ke? Bila jangan apa? Ha? Buka lah. Tekan. Tekan tepi tu. Oh ni. Ini jatuh nanti. Jatuh nanti tengok. Tapak kaki. Tapak kaki anak gajah. Mak pergi mana? Pergi mat. Ada. Oli dah simpan dah. Hai budak, enggak mau. Dah tutup. Masuk dulu. Ini pun dah masuk dah. Kau cari apa nak? Kau cari apa lagi? Tengok ada kereta. Dah lah. Jom. Kau cari apa lagi dalam tu? Oke guys, sekian saja kita punya video untuk hari ini. Beli barang sekolah Nana ini untuk tahun depan 2026. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. bye. Dah.